itu yang akan mengcolorkan kita punya music. So sekarang dia agak lain sikit lah. Mungkin dari segi orang cakap apa selection ataupun pemilihan lagu kan. Kalau Spider kita dah biasa dengan lagu-lagu yang dah familiar dengan peminat lagu-lagu yang sing along. So mungkin kalau konsert bagi saya lah, kalau secara personally kalau konsert ni rasa macam nak dengar lagu-lagu yang mungkin orang cakap sedikit underrated ataupun dikat. So mungkin pendekatan betul-betul. Jadi kita memang amalkan setiap kali konsert kita ataupun mana-mana kita punya show ke, kita akan ambil satu atau dua lagu yang orang cakap tadi kan, yang which fan yang betul-betul ada album dia tahu lagu-lagu tu semua. Tapi yang just biasa dengar radio dengan tu dia tak apa dengar album sangat. Jadi dia tak biasa. Jadi saya ambil setiap kali konsert ataupun persembahan ambil peluang untuk kita perkenalkan satu persatu lagu-lagu yang tak biasa didengar macam tu lah. Jadi adalah list-list yang kita dah pilih tu. Antara lagunya bang, boleh bagi tahu hari ni? Ke masih boleh juga, tapi kita masih lagi rangka. Ada antara lagu macam Sumpah Tak Buat Lagi, lagu macam Rongsang lah, yang fan-fan Tega tahu, tapi yang biasa-biasa tu dia tak dengar album, dia tak berapa familiar sangat lah. Pendengar mainstream mungkin tak berapa familiar lah Mungkin yang baru-baru ni pun yang pendengar baru mungkin tak biasa, tapi itulah masa kita nak tunjukkan lagu tu lah. Baik. Seterusnya soalan. Okay. To come from Star, Lan dari Star. Masih. I nak in a campur English in boleh tak apa? I'm wondering if the concert after Tony and Nafi, could it be also you have come up with this idea as a tribute for your old friends? Ya, kalau kita cakap tribute, kita tahun depan 30 tahun. Jadi mungkin kalau ada rezeki kita orang untuk buat 30 tahun, that's the time tu kita tunjukkan kita punya moment all together dalam sebanyak 30 tahun kita. Dan kat situ mungkin ada sikit, mungkin lah kita boleh ada satu sesi of tribute tu untuk mengenangkan arwah Tony dan Nafi itulah. So untuk kali ni mungkin kita tak nak kacau mood the unplug tu. Mungkin adalah sikit-sikit cakap just ingat, tapi dia bukan untuk tribute sangat lah. Just satu kenangan-kenangan untuk bersama hati tu. Kira dari utusan, kenapa agaknya ambil masa yang lama baru sekarang nak buat unplug? Because saya dipahamkan begitu ini first time kan? Kita selama perjalanan seni Spider lah. Terima kasih. Okay, jadi konsert kita, the first ever konsert kita was tahun lepas, after so many years, selepas beberapa tahun, 20 tahun lebih. Itulah konsert pertama kita buat keluar sarang masa tu. Dan saya percaya setiap artis tu dia ada masa dan dia punya time dia sendiri, bila masa dia sampai dan dia itu bila masa sampai dan buatlah. Dan mungkin percubaan untuk kita masa-masa dulu nak buat konsert tu tak berapa nak jadi, because saya anggap itu satu benda mungkin belum masak lagi lagu. Sebab untuk mengendalikan konsert ni bukan satu perkara yang mudah lah untuk saya. Okey, baik. Mungkin kita ada satu soalan untuk Encik Fendi. Encik Fendi, kita ada baca dekat sini kita ada tulis Encik Fendi yang melamar kumpulan Spider untuk konsert kali ini. Boleh tak bagi tahu dekat kita semua, kenapa Spider? Apa yang Encik Fendi nampak? Kenapa Spider ni agak susah lah. Nanti kalau kita cakap Spider lebih sangat kan orang lagi kecil hati. Ini gurau-gurau. Maksudnya bila kita fikir, bila